Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sahabat saya nak share cara macam mana nak jahit steering. Mula-mula kena ada gunting, double tip, kemudian kena ada jarum dan benang serta alat pencongkil ni. Alat pencongkil ni sebenarnya untuk kita masukkan pembalut steering ni dalam kita punya steering punya casing ni lah. Kita masukkan. Lebih mudah lah. Sebab kalau nak masukkan tangan boleh, cuma lebih mudah kalau kita ada alat ni untuk kita masukkan. Tadi double tip tadi tu untuk kita lekatkan dekat steering ni. Dia tak tunjuk dalam video ni, tapi untuk lekatkan dekat pembalut steering ni supaya dia tak bergerak masa kita nak jahit. Kita jadikan dia punya base tu melekat lah supaya mudah kita jahit. Okey, jelas dengan alat-alat tadi. Okey, ni kita nak mula menjahit. Mula kena ada jarum, masukkan benang dan kita jahit lah. Macam ni dia dah jahit dah kat belah atas tu, jahit straight forward je. Tapi kat sini dia akan detail sikit cara macam mana nak jahit. Okey, kita akan jahit separuh-separuh. Sebab kalau jahit daripada hujung untuk bahagian yang luas ni, kemungkinan dia akan alignment dia akan lari lah. Jadi kita jahit belah tengah dulu ke kanan, kemudian daripada belah tengah ke kiri. Okey, caranya adalah jarum ni masukkan je dekat benang tu. Okey, tarik. Dan kemudian hujungnya tu masuk dekat lokasi yang sama dekat belah hujung sana. Dekat belah atas lah. Jangan masuk belah dalam lah, masuk belah atas. Okey, sebab dia record sambil menjahit, dia struggle sikit lah kat sini. Tapi tak apalah, kita layan je video ni. Okey, masuk je. Macam tu. Nampak tu? Okey, masuk. Kemudian tarik je. Tarik. Kemudian ulangi proses yang sama, tapi sebelum tu tarik benang tu masuk dekat sebelah dia pula. Sebelah lubang yang sebelah, dan kemudian masuk dekat lokasi yang sama dekat belah atas. Ulangi proses yang sama daripada tengah ni sampai ke hujung. Buat benda yang sama macam yang sahabat saya ni buat lah. Kita settlekan belah tengah sampai belah ke hujung belah kanan, kemudian daripada belah tengah ke hujung belah kiri supaya dia center lah. Tak adalah berkedut kat mana-mana kan. Kejap lagi kita tengok hasil daripada apa yang dibuat ni. Tengok tu, dekat lubang yang sama belah atas. Masuk je. Nanti bila kita cerutkan dia, kita akan nampak dia punya kecantikan jahitan ni. Hasil dia. Boleh tengok lepas ni. Okey, tengok tu, kita nak jahit sampai hujung. Okey. Inilah hasilnya. Nampak cantik? Tuan-tuan pun boleh buat juga. Tak perlu fikir macam mana keadaan masa jahit tu, hanya follow sahaja cara ni. Okey, ni dia dah habis jahit dah daripada tengah ke hujung. Inilah dia punya hasilnya. Nak record step by step daripada awal sambil menjahit ni memang agak susah lah. Jadi kita tunjuk dia punya hasil. Asalkan kaedah kita dah tahu pun sudah memadai untuk kita belajar cara menjahit steering ni. Mudah je. Boleh beli sendiri kat Shopee dia punya pembalut steering ni dan peralatan-peralatan yang lain. Okey, ni cara nak matikan. Cara nak matikan dekat hujung kan, bila kita dah jahit sampai dekat hujung tu, ini cara nak matikan je. Okey, caranya adalah dekat hujung tu kita masukkan benang tu, jarum tu dekat dia punya benang. Kemudian tarik. Okey, jangan tarik habis. Kemudian masukkan dalam lubang, lubang benang tu. Lubang, kita silangkan, kita tarik. Kalau macam ni sahabat saya ni, dia masukkan 2 kali ke dalam tu. Terpulanglah cara masing-masing. Kalau nak buat cara yang lain, boleh juga. Maksudnya masuk dalam lubang, tarik sampai habis, buat ulangi proses yang sama, masuk dalam lubang, buat 2 kali, 2 ataupun 3 kali. Okey, selesai. Yang lebihan tu kita potong lah. Okey, ini adalah hasil steering yang dijahit oleh sahabat saya ni. Nama dia Anis Ashraf. Orang yang paling popular dekat Negeri Sembilan. Okey. Tengok ni. Tengok jahitan dia. Jahitan kemas. Kita boleh tengok hasilnya. Ini adalah hasil jahitan sendiri. Maksudnya modal untuk usaha, modal untuk jahitan tu dah tak ada dah. Sebab dah buat sendiri kan. Dia hanya perlu beli barang saja. Pembalut steering tu. Kalau benang dengan jarum dah ada, tak ada masalah dah. Dan mungkin benang ni pun dibeli sekali dengan pembalut steering tu. Kalau tak suka warnanya disediakan, boleh beli warna lain. Okey. Kejadian ni memang cantik. Okey, selamat mencuba. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.